Okay, soalan seterusnya masih lagi dalam negeri yang sama, kertas satu. Tapi yang ni bahagian B rasanya sebab dia boleh buat pilihan kan. Kalau saya masih lagi pilih fungsi. Okey. Diberi bahawa FGX adalah fungsi gubahan di mana kita ada pecahan lah dan X tidak tertakrif pada K. Apa maksud tidak tertakrif? Ingat balik. Tidak tertakrif ni maksudnya matematik tak boleh kira. Tidak tertakrif. Yalah, apa benda yang matematik tak boleh kira? Calculator lah. Bila awak ambil calculator, awak buat 3 bahagi kosong, maksudnya make error. Make error ni maksudnya calculator tak boleh kira. Kalau syntax error, maksudnya awak salah tekan. Contohnya 3 bahagi dengan, lepas tu awak terus tekan sama dengan. So syntax error ni maksudnya awak salah tekan. Kalau make error ataupun undefined, maksudnya dia punya calculator tak boleh dikira lah. Nombor tu terlalu besar. Okay? Infinity. Okay. So dekat sini, maksudnya apabila 3 bahagi kosong, 3 bahagi kosong dia akan jadi tidak tertakrif. 3/0, di mana bawah itu mesti kosong. Bawah itu mesti tidak tertakrif. Jadi untuk nak cari nilai K, K awak adalah X. Jadi bawah ini mesti kosong supaya dia tidak tertakrif. Okey. Jadi 2X tolak 3 ni mesti kosong supaya dia mat error. Okey, boleh faham Jadi di sini 2X sama dengan 3, jadi X awak adalah sama dengan 3/2. Dan K awak adalah sama dengan X. Jadi K awak adalah uh, 3/2. Di mana di sini bahawa X diharamkan 3/2. Kalau dia 3/2 nanti dia jadi mat error. Okey, kalau tak percaya 3 per sorry 3/2 kali 3/2 tolak 3. Nanti awak akan dapat mat error. Sebab di situlah tidak tertakrif. Okey? Maksudnya bawah tu diharamkan kosong. Dan X tu tak boleh jumpa nilai 3/2. Kalau tak nanti dia jadi tidak tertakrif. Okey? Maksudnya diharam lah. Diharamkan 3/2 tu supaya dekat bawah X tu. Okey? Alright. Itu maksud tidak tertakrif. Okey. Cari GX. Cari GX adalah awak kena gunakan fungsi fs. Okey? Gunakan fungsi fs, awak tengok kat sini. Nak cari GX, awak kena potong F. Nak potong F, dia kena letak F songsang. Dekat depan lah. Bukan kat belakang, dekat depan. Supaya F songsang jumpa F, awak boleh potong. Okey, so apa yang tugas kita sekarang untuk soalan B? Saya buat kat sini soalan B di atas ni sebab tak ada ruang. Ni soalan A. Okey, soalan B, awak kena cari F songsang. Cari F songsang. So, F songsang apa? Oh, salah. Awak kena tulis um, awak kena tulis X dulu. X sama dengan 3/-2y tambah 9. Yang ini awak tak payah salin. Ni tak ada apa-apa pun. Maksudnya, equation fx tu dengan keadaan X diharamkan 9/2. Kalau X tu 9/2, nanti dia jadi error. Okay? So, nanti nilai tidak tertarif ni akan berubah juga. So, awak lihat So, saya tukarkan dia, tukar tempat. Um, Tukar je tempat. Negatif 2y tambah 9 ni bawa naik atas. Okay. So, negatif 2y tambah 9 sama dengan 3/x. So, pindahkan 9 jadi tolak. So, negatif 2y sama dengan 3/x tolak 9. Lepas tu, y adalah uh, negatif 3/2x. Okay, sebab negatif 2 tu bawa di bawah. So, negatif tu wujud. So, negatif-negatif jadi tambah 9 bahagi 2. 9 bahagi 2. So, 9/2 lah. Okay, ini adalah equation awak lah. Okay. So, awak kena cantumkan dia. Cantumkan dia, awak kena darab X lah. Okay, so darab X. So, dia jadi Y sama dengan, awak cantumkan dia jadi negatif 3 tambah 9x per 2x lah. Awak boleh cantumkan dia. Okay. So macam mana dia nak jadi tidak tertakrif apabila x tu kosong, 2 kali kosong dapat kosong. Jadi x diharamkan kosong. Nampak tak? X diharamkan kosong. So ini adalah F songsang awak. Okay, ini adalah F songsang awak. Okay. Tapi tak apa. Kalau awak nak tulis X tak sama dengan kosong pun boleh. Kalau awak tak tulis nampak macam tak perfect lah kan. Sebab X tu diharamkan kosong. Okay. So dekat sini apa yang awak perlu tahu adalah awak kena letakkan F awak, F songsang awak di depan. So F songsang jumpa dengan FG. X barulah awak boleh potong FF.
Okey, dapatlah GX. Dapatlah GX. Tapi dua markah je. Okey, tak apa. So kat sini, masukkan FG ke dalam F. FG awak adalah pecahan. So, -3 tambah 9. Pakai badan F songsang eh. Okay, X tu awak kena buat kurungan. Awak letak 3 per 2X tolak 3. Lepas tu per dengan uh, apa ni? 2 kali X kan? So, 2 kali 3 per 2X tolak 3. Tak apa, jangan risau. Awak kembangkan je macam biasa. So, awak dapat GX awak. Um, -3. 9 kali 3, 27. So, tambah 27 per 2X tolak 3. Atau awak perkan dengan 2 kali 3 dapat 6. 6 per 2X tolak 3. Awak cantikkan pecahan dia. Awak kena darab samakan pecahan. So, awak kena per dengan 2X tolak 3. Yang ini -3 pun awak kena darab dengan 2X tolak 3. Maksudnya awak kena darab atas bawah. Okay. So, dekat sini yang -3 ni, awak kena samakan dia. Awak kena samakan dengan pecahan ni. So, dekat sini, maaflah panjang sikit. GX awak ini adalah -3 kali dengan 2X tolak 3. Nanti awak boleh cantum dengan 27 tu. Okay. So, perkan dengan bawah dia dah sama. Okay. So, bawah dia dah sama. 2X tolak 3. Lepas tu, perkan lagi dengan 6. Perkan lagi dengan 2X tolak 3. Bila dah ada pecahan berganda, yang baris 1 dengan baris 3, awak tak boleh buat apa-apa. Baris 2 dengan baris 4, awak boleh potong. Sebab dia ibarat, awak boleh potong lah baris 2 dengan baris 4. Sebab dia sama. Okay, dia sama. Sebab tu saya cakap samakan bawah dia penyebut. Okay. Jadi awak dapatlah jawapan dia. GX awak, memang panjang GX awak adalah um, -6X tambah 9 tambah 27 per 6. Okey. Dan awak selesaikan. GX awak adalah -6X 27 tambah 9 dapat 36. Okey, tambah 36 per 6. Okey. Boleh kecilkan lagi. GX awak adalah 6 bagi 6 -X. 36 bagi 6 dapat 6. Okey, so dapat -X tambah 6. Ini adalah hasil dia. Potong je lah. Okey, bagi 6 semua. Okey. So, dah dapat jawapan GX. Okay. Dia memang agak panjang soalan B ni. Jadi, saya akan letak di bawah lah. Sebab terlalu panjang. Sekejap Okay, saya letak di sini. Dia sebab dia pecahan tau. Dia yang buatkan kita jadi pening sikit. Okay. Ni saya letak sini. Right. So, ini untuk soalan B lah. Okay. Tapi itulah 2 markah je. Okey, tapi sebab awak masih persoalkan kenapa panjang sangat sedangkan 2 markah je. Okey, ada cara lain, ada alternatif lain. Yang ini saya conteng di atas soalan B, alternatif lain sebab awak kadang-kadang kena tengok markah juga. Alternatif lain. Okey. Dekat sini dia bagi awak FGX tau. FGX adalah 3 per dengan 2X tolak 3. So, bila awak ada FGX, FGX tu dengan keadaan objek dia GX lah Saya buat warna Warna biru ni adalah objek tau. So, bila objek dia adalah GX, so, yang ini 3 per 2X tolak 3 kan? Ini jawapan dia kan? Tapi, awak boleh letakkan objek awak yang FX ni. So, FX, X awak ni awak boleh masukkan GX tu ke dalam ni. X. Okay? Supaya dia jadi FGX. So,
X tu awak tukarkan dia jadi FGX. Okey, awak tukarkan dia jadi GX. Tapi awak pakai badan F. Okey, awak pakai badan F. So, 3/-2. X ni akan jadi GX. Okey, kita pakai badan F tau. Kita pakai badan F. Tapi kita jadikan X tu sebagai objek, iaitu GX lah. So, GX ni awak letak dekat sini. 2GX. Okey, tambah 9. So, awak buat comparison dua jawapan ini. Awak comparekan dia. Um, 3/2x tolak 3 samakan dengan 3/-2gx tambah 9. Okey. Awak pindah silang. Um, dia jadi -2gx. -2gx. Okey, pindah silang tau. Yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. Okey, pindah silang. Yang ini naik atas. Okey. So, -2gx tambah 9 sama dengan 3 darab dengan 2x tolak 3. Lepas tu, bawah dia tu awak bawa turun 3 tadi. Yang awak bawa turun pindah silang tu. So, kat sini awak selesaikan dulu yang belah kanan ni. Awak boleh potong 3 dengan 3 ni awak boleh potong. So, dia jadi habislah. So, kat sini -2gx uh, tambah 9 sama dengan 2x tolak 3. Pindahkan 9 jadi tolak. So, -2gx sama dengan 2x tolak 3 tolak 9. Okey. Ni saya terus kira lah -3 tolak 9 dapat -12. Okey, ni bawa pindah kanan. Jadi tolak. Okey. Lepas tu, pindahkan -2 tu jadi bahagi. So, uh, awak dapat GX awak sama dengan 2 bahagi -2, awak dapat -1x. Okey, negatif-negatif jadi tambah. 12 bagi 2 dapat 6. So, jawapan dia pendek sikit lah berbanding yang tadi tu. Cuma macam saya cakap tadi, awak nak guna alternatif yang mana awak faham. Adakah alternatif potong-potong yang FF ni ataupun alternatif yang gantikan uh, gantikan X yang asal tu dengan GX sebagai objek. Okey, dan awak buat comparison. Tapi cara yang alternatif ni jarang orang pakai. Okey, cuma dia lebih senang sedikit lah untuk yang dua markah. Sebab kadang-kadang awak kena tengok markah dia. Okey, so senang cerita adalah lebih baik jika awak belajar dua-dua alternatif. Okey, so itu adalah jawapan untuk soalan B. Okey, so kat sini soalan C. Soalan C saya contohin di sini lah sebab saya tak ada ruang. Okey, soalan C. Seterusnya, cari nilai X sekiranya GX memetakan kepada diri sendiri. Bila memetakan kepada diri sendiri, awak andaikan awak ada gambar X, awak ada GX. Okey? Apabila GX memetakan kepada diri sendiri, dia akan patah balik ke X. Maksudnya, GX awak akan sama balik dengan X. Okey? So, GX awak akan equals to X lah sebab dia patah balik. Dia memetakan kepada objek. Objek tu adalah diri sendiri. Ini adalah diri awak. Okey? Ini adalah image. Okey. So, dia akan berbalik kepada objek. So, GX adalah objek. So, kat sini awak kena buat equation GX awak. So, soalan C. Okey. GX adalah sama dengan X. Di mana GX awak dah ada. Masukkan sahaja negatif X tambah 6 sama dengan X. Okey. So, pindahkan X tu jadi tambah. So, dia jadi 6 sama dengan X tambah X dapat 2X. So, X awak adalah 6 bahagi 2 dapat 3. Ini soalan apa ni? Apa senang sangat? C1. Okey. C2. Awak tengok kat sini. Lepas awak dah dapat tu, awak kena cari G kuasa 2N tambah 6X. Okey, macam mana G kuasa 2N tambah 6X? Okey, so dekat sini, kalau awak tengok di sini kan, dia G kuasa 2 tambah 6. 2N tambah 6. N adalah nombor berturutan. Contohnya N awak adalah um, 1, 2, 3, dot, dot, dot. Okey, jadi dekat sini, kalau N awak 1, okey awak tengok kalau N awak 1, 2 kali 1 tambah 6, awak akan dapat kuasa genap. G kuasa 8. Kalau N awak kosong, awak dapat 6.
Kalau N awak 3, awak dapat 12. Kalau 4, awak dapat 14. Kalau 6, awak dapat 18. Semua ni, bila awak letak nombor apa-apa pun, dia tetap akan dapat nombor genap. Maksudnya, uh, G kuasa genap. Saya tulis kat sini G kuasa genap. Sentiasa G kuasa genap. Jadi, apa yang perlu awak buat adalah, awak kena tahu bahawa GX awak, GX awak adalah negatif X tambah 6. Ini adalah GX awak. G kuasa ganjil. Okey, G kuasa ganjil awak adalah 1. Okey, G kuasa genap adalah GGX. G kuasa 2 adalah GGX. Okey, maksudnya awak kena masukkan G ke dalam G. So, negatif, letak kurungan, negatif X tambah 6. Okey, letak kurungan Okey, tambah 6. So, awak akan dapat negatif-negatif dapat positif X. Negatif 6 tambah 6. So, awak dapat X. Awak dapat objek balik. So, sebenarnya G kuasa 2X ni, G kuasa genap adalah X. Okay, try buat G kuasa 3 pula. G kuasa 3 adalah G kuasa 2 GX ataupun G kuasa 2X. Okay, terbalik pun tak apa. Okay, so maksudnya masukkan G ke dalam G kuasa 2. Masukkan GX awak ni ke dalam G kuasa 2. So, dia dapat balik lah. Dia dapat balik negatif X tambah 6 tu. Faham tak? Dan kalau awak buat G kuasa 4, G kuasa 4 adalah G kuasa 2, G kuasa 2X. Faham tak? So, G kuasa 2 awak adalah X. X masuk ke dalam X, dapat X balik. Okay? So, dia akan nampak tak hasilnya? G kuasa genap akan dapat X, G kuasa ganjil akan dapat negatif X tambah 6. So, maka kat sini G kuasa 2N tambah 6 ini akan sentiasa G kuasa genap. Okay? G kuasa 2N tambah 6 ni akan sentiasa genap. Jadi, dia akan sentiasa X lah. Itu jawapan dia. Siap